Keluar. Saya ada sedikit pengumuman. Saya nak jumpa dua orang pelajar daripada kelas ni. Itu Ali dan Alisha. Lepas habis kelas ni, jumpa saya di bilik bawah. Boleh? Sekolah lambat. Mana dia lambat? Sekejap. Kau siapa? Alisha tak datang. Kau dia dia. Dia kau jangan ganggu misi kali ni. Kamu berdua dah sampai. Bagus. Sekarang, kita ada misi yang paling penting untuk diselesaikan. Jadi, Jeneral panggil kamu berdua ke markas rahsia kita. Jom kita bergerak. Cikgu pun ejen ke? Nama saya Uno. Ejen Uno. Saya tak tahu pun cikgu ejen. Sebenarnya, tugas saya adalah untuk mencari ejen muda yang paling berpotensi untuk menjalankan misi. Kamu rasa siapa yang bantu kamu bila kamu nak jalankan misi? Ini adalah tempat kita. Sedia? Okey, jom kita masuk. Ali, Alisha, jom. Sudah sampai. Bagus. Sekarang ada misi yang paling penting. Penceroboh telah curi kotak kupon. Kalau tak ada kupon, gerkau tak boleh dijalankan seperti yang dirancangkan. Sekarang, zon yang ditegaskan untuk dapatkan kotak balik itu amal. Intel dapat kita saya juga, kotak kupon pada tangan mereka dah berkunci. Jadi, mereka mesti berhasrat nak dapatkan blueprint. Uno, tugas kamu adalah untuk pastikan blueprint adalah selamat. Jangan biar dia jatuh pada tangan musuh. Baik, Jeneral. Rizwan, Alisha dan juga Ali, misi kamu tiga adalah bagi sektor JM2409 Blok M selamatkan kotak kupon. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa? Itu sahaja. Bertindak segera. Baik, jom gerak. Ali, masuk bilik tu, curikan itu blueprint. Apa yang berlaku dengan dia? Aku yang tahu juga. Ali, you jangan rosakkan di sini, boleh tak? Tak kena lah. Keluarkan kotak biru tu kat dalam. Kotak lagi satu lah, Dek. Hantar pergi Dewan. Bertindak segera. Pergi Dewan sekarang. Kotak tu tinggal lah, Dek. Mana pendrive tu? Sekarang kita dapat. Inilah begini. Jeneral, mana tak pendrive paling gengkul tu? Saya tak jumpa lagi lah. Jalan tepat 24.09 meter. You akan jumpa. Ada orang jahat ke depan tu? Saya rasa mereka sudah sampai sana. Jadi prepare you punya pedang. Bertindak segera. Baik, Jeneral. Hiya. Hei, tak ada orang pun. Tadi Jeneral kata ada orang. Hello Jeneral, saya sekarang dekat depan Makmal ni. Tapi saya tak jumpa lah pendrive tu. Kat depan kamu lah, Dek. Depan saya ada bumbung lah Jeneral. Awak bumbung. Dapat. Sekarang tugas kamu adalah bagi pentera ini kepada very product kita. Bertindak segera.
Ali, cepatlah gerak, jangan terpenuh lagi. Pergi lah sekarang. Ali, hey, sudah tak ada masa nak bagi abang main-main. Tengok sampai buat apa nak makan balik tu, tak mau. Apa yang ni?